Bawah ada orang berniaga. Alright, gong si Fai Chai. Hari ni hari first day of Chinese New Year. Kita akan hiking Bukit 527. Hari ni kita akan cuba buat loop setelah beberapa kali kita pergi tak pernah buat loop. Hari ni kita akan buat loop. Tadi hujan. Lepas tu dah berhenti. Ada macam titik 1-2 gitu sikit lah kan? And I hope it stays that way. Jom kita tengok Bukit 527 macam mana. Ini first time aku naik 527 pagi. Selalu aku naik for sunset. Lepas tu kalau kau tengok kat tiang sana tu, kat entrance dia tu ada tanda dah B527. Ni dia Bukit 527. Okay, let me set my watch from here. Okay, permulaan naik tangga 527 ni mula-mula dia ada akan semput sikit sebab lepas ni tu lah tangga, tapi sekejap ke 5-10 minit dan kau akan sampai ke apa tu namanya, Pencawang. Hari ni kita orang bertiga sahaja, Put and Napek. Napek baru balik daripada Gunung Murut, Sarawak. Bukan tangga ni ke? Kau pergi mana? Boleh tak? Jom. Dia kalau loop tunggu-tunggu, distance 20 kilo lah. Apa? Keras. Berani dia ajak aku loop Bukit Tunggal tu next time lah. Itu kena pergi dan keadaan ready, bukannya impromptu. Tak. Itu kena khabar awal-awal. Ni first time Aku lalu jalan ni. Kau tak ada tangga proper. Tak kenapa dapat nak lalu jalan ni. Licin tak sebab tadi hujan. Dah nampak kenapa ambil jalan saja nak cabaran. Kan video semua dalam situ tangga. Ni lain sikit video kali ni. 7 minit 40 saat. Sampai dah sini. Berkabus doh. Dia punya kabus macam kita kat Bukit Tunggul tu lah, Pek. Tu nampak orang cakap kawan kapet kabus ni. Tebal kabus tu. Ini bukan kapet siut ni. Gila lah. Buat flight landing kan. Kau nak buat flight landing sini. Sedap cuaca weh. Rasa macam apa, angin-angin sejuk tiup kan. Kotak kabus tengok kan. Keliling kabus. Cuaca macam cantik. Tadi aku tak weather forecast hujan sampai pukul 4 petang. Tapi sekarang macam dah berhenti dah. Tak apa, kita pergi je lepak warung atas tu kejap. Tengok ada orang kata. Lepas tu kita reassess macam mana. Tengok. Okay. Ini kalau kat sini nak pergi Rock Garden dengan Sungai Tiga Dara. Track Ostrich. Nak pergi base camp atas ni. Kita nak pergi base camp dulu ke buat loop dulu? Buat loop dulu. Ya tengok. Ini kan pusing kan? Ke sini, belah sini. Bukan kita patut nak loop belah sana tu ke? Yang turun kan? Kan? Ya. Ni aku rasa turun betul pusing sini kot. Kan? Takut dia ke sana, tak pergi sampai atas tak? Dia akan masa balik dia akan jumpa. Balik dia akan jumpa base camp. Kalau yang ni? Kalau yang ni, balik baru kita jumpa base camp. Balik kita turun dulu. Boleh lah. Jom kita pergi sini. So kita akan pergi Track Ostrich. Ni Track Ostrich, Rock Garden dengan Sungai Tiga Dara. Ayo. So kita tak pergi base camp dulu. Tak perlu reassess, memang kita akan buat loop. Let's go. Santai-santai. Aku rasa dia ada beberapa track sini yang kita orang pun tak pernah nak explore. Bagus lah orang sini yang buat buka Bukit 527 ni. Out, mana out. Oh, ni keluar ni, out ni. Itu Track Ostrich kiri. Okay, kita dah masuk ke
Macam kawasan hutan sikit lah. Polo ni, tanda merah kuning ni. Oh. Track ostrich. Naik lah ni nak pergi base camp ni. Tu ada. Okay. Kita turun sikit dia. Turun. Sini. Kek tu. Tinggi juga Mat. Macam bilik. Kira agak curam lah sebenarnya ni. Panjang tu. Style tak? Oh, licin. Kena hati-hati guys. Buat bahan je. Pasal pagi ni kita orang pertama masuk. Yang lain semua naik warung kan? Nama cerun ni. Cerun Apa tu? Ocean. Oh, nama dia. Cerun Ocean. Fuh, siap ada nama semua Ocean. Bukan kaleng-kaleng lah yang buka track ni. Semua tempat bagi nama ni. Yang buka ni Orang Jepun ke? orang sini lah. Oh, Jepun. Ni ada kata rock garden ni. Ni ke rock gardennya? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Kita hati-hati geng. Licin ke? Ya. Oh tu, dia punya trekking sana. Patutnya sini. Ha. Okey. Abah tapik ke sini. Oh, kejap guys. Alright. Abah tapik. Fly drone ke nak Sini. stop kejap. Stop kok. Boleh tak? Ya. Di sini kita dah kat satu kawasan lapang. Ha. Okey geng, update geng. Hujan tiba-tiba masa kita tadi fly drone kejap kan. Nanti aku tunjuk shot drone tu. Tak ada view sangat. Tiba-tiba hujan start lebat. Aku tak rasa kita boleh complete the loop lah. Sekarang baru 700 meter. Hari tu aku tak member aku buat loop tu 6 ke 7 km. So kita decided untuk naik balik. Pergi ke base camp. Masak-masak situ, just chill situ, lepak-lepak lah. Nak bincang pasal next trip kita orang. But at least keluar macam ni sikit pun consider okay lah. Macam you have to motivate yourself to go out kan. At least sikit macam ni pun dah okay dah. Tapi kalau keras, kalau aku bawa barang macam raincoat ke apa, cover bag ke, boleh lah sambung lagi. Tapi macam kita nak chill-chill je. Dah banyak alik maaf. Sekejap. Ni yang tadi yang kita panjat tadi. Yang kita turun tadi. Okay, let's go. Continue. Apa? Harta pendakian yang mencabar. Kita dah sampai dekat pencawangan ni semula. Base camp lah sana. Jom kita pergi base camp tengok apa ada kat sana. Kalau tak ada, kita masak sendiri lah. Sebab teringin kat diorang cakap pagi-pagi sini ada orang setempat sini goreng pisang, cekodok. Kita tengok ada ke tak. Alright, dah nak sampai base camp. Ni dia meriahan base camp sini. Kita tengok pagi-pagi. Yo, ada pondok baru ni. Storage shot. Ramai orang. Surau. Ini puncak. Meriah. Alright, thank you. Tak ada tu semua free of charge, silakan. Layan diri je. Nampak tu. Satu camp ni duduk geng-geng kawan. Alright. Tak ada maksudnya kalau ramai terus kita duduk satu tempat kan. So, sini tak boleh camp kan? boleh camp ada kasih lah. Bagi. Lepak sini. So sekarang pukul 11 pagi kita nak turun dah. Kita tadi kat atas tu, kat apa namanya, warkop atas tu, siap makan puri lah, makan cokodok lah, makan kuaci kari kambing lah, buat Maggi lah. Weh, memang kalau korang nak santai pagi-pagi datang sini. Petang tak ada macam tu. Petang korang goreng-goreng sendiri, masak sendiri lah. Cool lah. Lepas tu tadi ada kejap hujan lebat kejap sikit. Lepas tu berhenti balik. So tak apalah, kita orang pergi makan nasi kerabu je. Tak jadi buat loop, mungkin kita cubaan lain hari lah. Hui, baik-baik. Santai je ni, tapi kena hati-hati juga. Kabus sudah tak ada, dia dah open sikit sini.
Okay, kita orang tengah try put punya drone untuk follow main feature je. Nanti kita tengok compare dengan video daripada drone put kat belakang ni. Okay, tengok. Alright gang, kita dah sampai bawah. Sekejap lah. Total hiking kita hanyalah 58 minit. Berehat tadi yang lama. Ni ada orang tinggal kasut kat sini. Kasut siapa tu ni? Lagi datang balik. Nanti ambil balik kak. Collect. Pagi tadi pun nampak kak. Okay. So that's about it. Total kita cover dalam 1.6 km. 1.6 km je. Okay. Next time aku akan pastikan aku datang sini buat loop. Tak jadi-jadi berapa kali datang tak jadi buat loop. Okay, ciao.